Kalau anda tengok sini, mana dah? Mana guna okey. Masalah keting, kita buat satu kita ambil sini. Okey, keting ni. Kita akan cucuk sini. Dekat keting tahu keting, anda tahu. Okey, sini. Ni keting ni. Kebanyakannya kalau selalu berjalan dia akan sakit sini. Jadi cara dia kita cucuk je. Cucuk satu sini, 2, 3, 4 lah misalnya 4. Nak 3 pun boleh buat 3 lah. Seram sangat 4 ni, 3 lah. 1, 2, 3. Kita boleh buat kat sini 1, 2. Okey, 1 sini. 2, 3. Mungkin kita boleh buat 4, boleh. Sini 4. Dia mungkin 2 jari sini. Ni 2 jari kat area sini lah. Dia gini lah ni. Ni kan. 1, 2, 3. Ni tengah, betul-betul tepi tulang. Tepi ni pula. Buat satu sini. Barulah dia menyeluruh sampai ke kaki. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5. 5 lah. Okey, boleh. Ni buat satu cun saja. Okey, anda buat kat anta dulu. Lepas tu anda tarik gambar. Anda pula. Okey, boleh. Okey, ambil yang panjang. Ambil yang 1,5 cun. Cumanya anda kena ni lah. Kena sukat. Anda kata tadi 1 cun kan. Okey. Cuma guna ni. Ni dekat keting. Okey. Ni buat. Tak perlu. Tak perlu. Ini anak ajar cara ni lah. Cara tak menakutkan. Okey. Tengok dekat keting. Ya. Okey. Okey. Mana anak punya tulang? Okey, ni tulang anak satu jari. Jari ke tepi ke keluar. Cuma sini ni lah. Yang ni kalau boleh dia tak sampai ni tulang anak satu jari. Dia satu jari kat sini. Okey, anda sukat satu cun saja. Walaupun anda guna 1,5 cun, sukat untuk 1 cun saja. Anda punya permukaan. Okey, jadi ke sini. Jangan ke sini. Kalau ke menegak, anda bagi anda menegak tapi sebenarnya dia menyeruk. Dia faham? Kita tengok flat dia flat dia. Okey, cara dia anda pegang macam ni. Tak boleh lah guna. Sebabnya anda dah lepas. Ni, tengok ni. Yang panjang. Bukan, dia panjang lah. Lepas tu sebagai cabaran untuk anda ni. Ni kan. Okay, anda boleh pegang sini. Tak ada masalah pegang itu. Cuk. Okey, tapi dia belok sikit aku tak apa. Sebab yang luar ni kita tak guna. Okey, boleh. Lagi. Tengah pula. Jangan ketah. Dia tak tengok ni kan. Tengah pula. Tengah antara lutut dengan kaki anak tu. Tengah ke tu? Dari tengah kaki ni. Sekejap. Sekejap. Sini. Sini. Okey. Tapi kalau boleh jangan ni. Jangan goyang. Nampak? Jadi kita buat slow. Okey, sini. Gitu. Tanpa kita goyangkan anda punya ni. Akupunktur yang pertama tadi. Ni. Gitu. Skill masing-masing. Bos sikit. Entar ni bos sikit. Dah. Situ. Bawa tu. Bawa masuk. Okey dah. Dia rasa dah sampai ke bawah. Ni dah cukup Dia rasa tu sedap tu. Ni kalau orang ada pergi ni kan, anda jadi mutawif lah. Tak. Kalau jadi mutawif, anda boleh buat
sediakan perkhidmatan ni. Tengok mana dia. Ni kan, 1, 2. Kita ibarat kat sini lah lebih kurang. Tak, okey. Lagi tangan nak tengok dulu. Tangan ni. Sekejap. Kat sini. Ni tulang. Kat sini. Tengah tak? Antara ni okey. Ni berapa? 4 jari, 6 jari. Ni pun 6 jari lah lebih kurang. Kalau orang besar lagi mungkin tebal mungkin besar lagi dia punya ruang. Okey, kita mudah masuk. Okey dah. Rasa lah. Okey, 2 lagi. Sini satu. Kat sini satu. Sini satu. Sini satu. Tengah kan, tengah antara 2 ni dan tengah sini. 2 jari daripada area sinilah lebih kurang kan. Barulah menyeluruh. Tak dia bengkok. Gitu. Okey, dah cukup. Okay, lagi. Ini tengah pada ni. Okey betul. Okey dah. Mana ni ambil tu? Mana punya pen? Kita boleh beli lah, tapi anda beli yang murah tu. 16 ringgit tu, 20 ringgit pun ada. Ada. Itu daripada Myland, ni pun daripada Myland juga. Tapi ni kebanyakannya orang guna. Tu. Sama kaki. Sampai sini. Tu nampak. Tu sampai ke jari tengah. Tu tak nampak naik tu. Bukan nak buat tu. Bukan hantu buat. Okey. Tak, dia akan rasa ni macam gurut. Rasa macam gurut dah. Lebih efektif. Sebab tu anak kata kalau dry needling ni lebih efektif. Ni panggil dry needling. Tadi yang kita cucuk tadi tu yang mula-mula tu, itu acupuncture. Acupuncture ni berkait dengan qi lah. Ini berkait dengan scientific explanation untuk hasilkan hormon. Itu saja. Itu saja.